Ya. Kita selalu dihidangkan dengan naratif bahawa politik ni hanyalah tentang perebutan kuasa. Banyak kita dengar cerita sejak dulu lagi pada zaman UMNO BN. UMNO berpecah, berebut kuasa, bersatu pun berpecah sebab nak berebut kuasa. Kita akan dengar lagi cerita siapa tikam siapa, termasuk sekarang yang terbaru siapa nak jadi poster boy. Ini semua tentang perebutan kuasa dan kita melihat inilah politik. Tapi cuba kita fikir dan semak balik. Di sebalik semua drama-drama perebutan kuasa ni, sebenarnya di belakang tu atau di bawah tu ada satu lagi perang yang ramai orang tak sedar ataupun tak berapa peduli, iaitu perebutan makna. Okey, hari ini saya nak bawa satu teori MBI, iaitu politik bukan saja tentang siapa dapat kerusi, siapa dapat jawatan, siapa dapat nama. Tapi sebenarnya di belakang tu ialah siapa yang menguasai makna. Okey, kalau kita tengok contoh, istilah yang kita sebut hari ini, kita selalu dengar istilah kesamarataan yang selalu digembar-gemburkan oleh Pakatan Harapan, DAP khususnya. Sebenarnya perdebatan banyak timbul tentang konsep kesamarataan ni. Dia bukan isu politik tapi isu istilah kesamarataan. Yang bermaksud bagi yang kita faham semua ialah kesamarataan ini soal pelayanan yang sama rata dalam mana-mana keadaan dan kepada sesiapa. Tetapi dalam politik, makna ni akhirnya digunakan untuk mempertikaikan, sebagai contoh, hak keistimewaan orang Melayu dalam perkara 153 dalam Perlembagaan Persekutuan. Di sini kalau kita nampak berlaku perebutan makna. Di satu pihak Pakatan Harapan atau DAP melihat kesamarataan ini mesti melangkaui perkara 153 itu. Tetapi dalam konteks Malaysia, dalam kontrak sosial di Malaysia, perkara 53 itu mengatasi konsep ataupun istilah kesamarataan ini. Di sinilah berlaku perebutan makna yang di sini menggunakan retorik kesamarataan untuk kepentingan politik mereka. Dan di satu pihak lagi, sebagai masyarakat, kita melihat kepentingan orang Melayu itu yang telah termaktub dalam perlembagaan itu mengatasi segala-galanya dalam konteks kesamarataan. Di sinilah perebutan makna berlaku yang ramai tak perasan ataupun tak peduli. Saya peduli. Okey, kemudian sebagai contoh, istilah kepelbagaian. Ini sangat popular lah zaman Madani ni kan. Semua benda nak, sini hal makan nak kepelbagaian, hal politik nak kepelbagaian. Macam-macam semua nak pelbagai. Tapi kita kembali kepada istilah kepelbagaian kaum. Contoh di Malaysia ni. Kalau kita tengok dalam konteks pemaknaan, kepelbagaian ni merujuk kepada realiti demografi populasi semasa, setempat, kawasan, negeri, negara. Okey? Itu konsep yang kita panggil demografi penduduk. Tetapi dalam wacana politik, kepelbagaian ini seperti saya sebut tadi lah, ada yang terjemahkan sampai ke tahap identiti negara kita sendiri pun mesti pelbagai. Bukan lagi merujuk kepada sejarah negara ini tertubuh. Bila ada pandangan seperti Sanusi yang mengimbau balik sejarah bahawa ini tanah Melayu, semenanjung tanah Melayu, ada pihak yang tak senang. Kerana apa? Kerana mereka nak menjadikan makna kepelbagaian itu sebagai identiti tanah semenanjung ini. Jadi kita boleh nampak bagaimana makna sesuatu istilah tu dipergunakan, nak diolah kembali untuk ditunggang supaya dapat dikuasai. Itulah perang makna. Sebab tu saya kata politik bukan sekadar tentang perebutan kuasa seperti yang kita dengar, tetapi juga politik adalah perebutan makna. Siapa yang berjaya menentukan makna yang sesuai dengan selera dialah akhirnya yang akan membentuk persepsi masyarakat. Dengan menguasai pembentukan persepsi itu, dialah yang akan menguasai politik. Maka inilah teori saya. Kita nak jelaskan kepada semua bahawa konsep dia begini. Makna mencipta persepsi dan dari persepsi mencipta kuasa politik. Saya perlu sampaikan ini kerana Malaysia tak kekurangan berita atau cerita, tetapi Malaysia kurang penjelasan.